Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke dokumentari khas Semekal TV. Hari ini kita akan meneroka satu dunia yang jarang dilihat tetapi sangat penting, iaitu mikroorganisma efektif. Pernahkah anda terfikir bahawa makhluk yang lebih kecil daripada sebutir kuman mempunyai kuasa besar dalam mengubah dunia, daripada menyuburkan tanaman hingga menghapuskan pencemaran? Mikroorganisma ini adalah wira yang tidak kelihatan. Dalam episod ini, kami akan membawa anda kepada rahsia mikroorganisma yang membantu mengurangkan keseimbangan ekosistem dan bagaimana ia digunakan dalam kehidupan seharian. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Semekal TV dalam dokumentari yang bakal membuka mata anda kepada keajaiban alam. Mikroorganisma efektif (EM) merujuk kepada gabungan pelbagai jenis mikroorganisma yang dominan dalam persekitaran anaerobik. Ia biasanya terdiri daripada bakteria asid laktik, bakteria fotosintetik dan yeast yang berfungsi secara sinergi untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kualiti air serta membantu dalam proses penguraian bahan organik. Konsep EM diperkenalkan oleh Profesor Teruo Higa dari Universiti Ryukyu Okinawa, Jepun pada tahun 1980-an. Beliau mengemukakan teori bahawa mikroorganisma boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan utama. Pertama, mikroorganisma positif. Mikroorganisma positif menyokong proses regenerasi dan meningkatkan keseimbangan ekosistem. Kedua, mikroorganisma negatif. Mikroorganisma negatif terlibat dalam proses perebutan dan degenerasi. Yang ketiga, mikroorganisma oportunis. Mikroorganisma oportunis boleh menyokong kedua-dua proses bergantung kepada keadaan persekitaran. EM sering digunakan dalam pertanian organik, rawatan air sisa dan pengurusan sisa pepejal kerana keupayaannya untuk memperbaiki ekosistem secara semula jadi. Makcik Rohani, seorang suri rumah yang juga aktif dalam pertanian kampung, telah berjaya menghasilkan sendiri larutan EM atau mikroorganisma efektif menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti air beras, gula merah dan sisa buah-buahan. Hai semua, hari ini saya bersama dengan Makcik Ani untuk mengetahui cara-cara menghasilkan EM. Assalamualaikum Makcik. Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Saya nak tanya, bagaimanakah langkah-langkah awal untuk menghasilkan EM? Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk menghasilkan EM. Dan kita perlukan bahan-bahan seperti air kelapa, air beras, gula merah dan bonggol pisang. Dan alat-alat untuk pemeraman. Sekarang kita ambil air kelapa. Bismillah. Garam 1 kilo dan bonggol pisang 1 kilo. Air kelapa 1 liter dan air cucian beras
1 liter. Selain ni, wayar ni ataupun tiup dan masukkan ke dalam 1 botol yang berisi air supaya aliran gasnya keluar masuk. Proses penghasilan ini dilakukan secara tradisional namun berkesan di mana larutan tersebut diperam selama 7 hingga 14 hari sebelum digunakan. Proses pemeraman tu bila bau dia tu ke arah manis ataupun bau-bau tapai, bermakna dia menjadi. Jikalau bau dia busuk dan membusuk, menandakan tak jadi. Setelah 3 minggu kita kacau balik dia dan boleh tapis dan masukkan dalam 1 tabung lain pula untuk simpan. Jangka pada pokok. Setelah EM disiram pada sisa pepecal, lalat tentera hitam akan tertarik kepada bahan tersebut dan mula menjalankan proses perebutan secara semula jadi. Lalat tentera hitam yang lebih dikenali sebagai Black Soldier Fly atau nama saintifiknya Hermetia illucens mempunyai pelbagai fungsi penting dalam ekosistem dan pertanian. Larva lalat ini membantu menguraikan bahan organik seperti sisa makanan dan sisa pertanian, mempercepat proses perebutan. Hasil penguraian larva menghasilkan bahan kaya nutrien yang boleh digunakan sebagai baja semula jadi. Makcik Rohani telah menggunakan mikroorganisma efektif EM yang dihasilkannya sendiri untuk disiram ke atas makanan haiwan peliharaannya. Salam. Hasil penggunaan EM ini menunjukkan bahawa tinja haiwan yang diberi makanan tersebut tidak menghasilkan bau busuk seperti sebelumnya, persekitaran menjadi lebih bersih dan selesa serta kaedah ini secara tidak langsung membantu dalam penjagaan kebersihan haiwan secara alami. Inisiatif beliau bukan sahaja menjimatkan kos, malah menyumbang kepada amalan pertanian yang lebih mesra alam. Begitulah mikroorganisma efektif, wujud tanpa kita sedari, namun memberikan impak yang besar kepada alam dan kehidupan seharian. Dari tanah yang subur hingga teknologi pemeliharaan alam, mikroorganisma membantu kita dalam pelbagai cara. Masa depan bergantung kepada bagaimana kita memahami dan memanfaatkan kuasa dengan bijak. Terima kasih kerana mengikuti dokumentari khas ini bersama Semakal TV. Semoga ilmu yang dikongsi pada hari ini dapat memberi inspirasi kepada anda untuk melihat dunia mikro dengan perspektif baru. Saya Syafawati binti Maktar. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Jaga alam, jaga keseimbangan. Gembira dan bangga, semua terekam indah. Kita sentiasa bersama, mari Semakal TV menyinar. Setiap momen akan bangga, semua terekam indah. Kita sentiasa bersama, di Semakal TV menyinar. Liput terus bersama, kami sentiasa ada. Semakal TV di hati, selalu indah menyeri. Hutan hidup penuh warna, di SMK air lanas kita berinformasi dan ceria, selalu bersama dekatmu.